Lebih 30,000 pengunjung memanjiri program Jualan AgriBiz 2025 yang berlangsung selama 3 hari di pekarangan Stadium Darul Aman Al-Star Kedah. Program Jualan AgriBiz 2025 terus menjadi platform penting membantu usahawan peladang memasarkan produk secara terus kepada pengguna di samping memperluaskan rangkaian pasaran sedia ada. Lebih 50 reruai disertai pelbagai usahawan dan agensi kerajaan serta swasta yang mempamerkan produk dan perkhidmatan masing-masing. Antara tarikan utama termasuk produk segar, peladang retail dan peladang kafe yang mendapat sambutan menggalakkan. Pengurusi LPP, Datuk Mahfuz Omar berkata program ini mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkasa komuniti pertanian dan menyokong pertumbuhan ekonomi agro negara. Alhamdulillah sambutannya di luar daripada jangkaan kita dan ini memberikan satu gambaran tentang bagaimana kesedaran masyarakat kita ini terhadap hasil pertanian dalam negara kita, hasil pertanian tempatan. Kalau kita nak cuba juga membawa satu kelainan dari segi perubahan budaya makanan, budaya pemakaian dan juga budaya permakanan kita. Antara pengisian menarik termasuk demonstrasi masakan, pertandingan kulinari Agronext, ceramah pensijilan halal serta digitalisasi projek pertanian. Turut diadakan jualan kombo agro madani, Exploris peladang at AgriBiz, slot perdana serta persembahan artis tempatan. AgriBiz 2025 diharap dapat membuka lebih banyak peluang pada usahawan tani, memperkukuh jaringan niaga serta memupuk budaya inovasi dan digitalisasi dalam sektor pertanian negara.